Ya, mai tambah lagi daging tu, tambah lagi lauk tu, tambah. Biasalah, tambah punya tambah. Habislah lauk kenduri kita. Biasalah nama pun kenduri kan. Tapi tak apa kalau dah lauk habis tu kita boleh masak sendiri. Jom kita buat lauk kenduri kita, daging masak hitam. Mula-mula kita potong sebiji bawang besar. Tebal-tebal pun tak apa, nanti kita nak kisar. Dan kemudian kita potong 4 ulas bawang putih. Tebal-tebal pun tak apa, jangan risau. Halia kita guna lebih kurang dalam 1 ke 2 inci. Agak-agak lah, jangan banyak sangat, nanti pedang pula. Dan kemudian kita potong juga serai. Serai kita pakai lebih kurang dalam 3 batang serai, dah cukup dah. Dah potong semua cantik dah macam tu, kita nak potong daging juga. Daging ni kita kena potong dia jangan tebal sangat, agak-agak je. Ada tekstur-tekstur nak makan, nipis sangat pun tak sedap juga. Baik. Dan kemudian dah siap potong daging semua dah. Kita boleh masukkan bahan-bahan yang kita nak kisar ni. Kita masukkan bawang besar, bawang putih, halia, serai dan juga cili kering. Tambahkan sedikit air. Kita kisar sampai dia betul-betul halus. Dan kemudian dah halus cantik dah macam itu. Kita panaskan kuali dengan sedikit minyak kelapa rasaku. Agak-agaklah nak menumih. Kita masukkan kayu manis, bunga lawang, buah pelaga dan juga jintan manis. Yang ni kalau kita tumis 4 sekawan, 5 sekawan ni, dia punya bau wangi memang terbaik dah. Dah macam rumah kenduri dah. Dan kemudian kita masukkan bahan yang telah kita kisar. Dan kemudian kita tumislah sampai betul-betul pecah minyak. Kena kacau betul-betul ni. Kalau tak kacau betul-betul nanti dia hangus tak sedap pula. Macam pakai kayu api pula nanti. Bahan tumis pun dah pecah minyak elok dah. Bolehlah kita masuk rempah kurma. Jangan banyak-banyak, lebih kurang dalam 2 sudu tu cukup lah kan. Dan juga rempah kari. Dan kemudian kita kacau dia sampai sebati. Kalau dia kurang ayak, kita tambahkan sedikit air lagi. Dan kacau sampai dia sebati. Bukan apa, nanti hangus pula rempah tu. Kena jaga kat sini lah ni. Kacau sampai dia betul-betul pecah minyak. Ataupun dah sampai rempah tu masak elok lah. Baru kita masukkan daging. Yang ni kita kena tambah ayam sikit lah. Kita kacau sampai dia sebati. Lepas tu kita masak sampai daging tu betul-betul empuk dan juga lembut. Daging hitam kalau lihat tak sedap lah. Tak lauk kenduri lah ni. Dia tak boleh masak cincai-cincai. Kena masak betul-betul sampai dia lembut. Baru kita boleh tambahkan kicap masin rasaku. Agak-agak je, jangan banyak sangat nanti masin pula. Lepas tu kita boleh tambahkan kicap lemak manis rasaku. Dan juga kerisik untuk menambahkan lagi lemak-lemak dah tu. Kerisik kita pakai kerisik rasaku lah. Ni kalau dia kena lemak-lemak kerisik ni, lagi sedap, lagi menangkap. Baik, kalau dia kuah agak cerai, agak cair, kita boleh masak dia sampai betul-betul kuah tu pekat, likat, melekat. Sampai betul-betul daging tu masak dengan sempurna. Tu dia lah, daging masak hitam ni tak boleh masak cincai-cincai, tak boleh masak cepat-cepat. Kena relax-relax. Barulah daging tu sedap dan enak. Boleh main tambah lauk lagi, tambah lauk lagi. Nampak macam sedap. Jangan tengok saja, kenalah cuba. Berita baik untuk anda semua. Sekarang ni Rasaku ada 2 pack bundle yang cukup menarik untuk anda semua miliki. Bundle goreng Rasaku. Di dalamnya ada kicap lemak manis, kicap pekat dan minyak kelapa. Boleh dapatkan di Shopee Rasaku sekarang juga. Beli, jangan tak beli.